Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sembang Santai bersama YB yang berhormat. Di sebelah kita, terima kasih yang berhormat Datuk Seri Mustafa Sakmul, Menteri first time kita interview secara eksklusif bersama Menteri. Jadi Datuk, sebelum kita melangkah jauh Datuk, jikalau Datuk bukan sekarang yang berhormat Menteri, kalau Datuk tidak join politik, apa kerja Datuk masa itu? Latar belakang lah. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum Gitu. warahmatullahi wabarakatuh kepada Santai-santai. semua peminat pendengar Demi Sabah. Terima kasih Demi Sabah sebab meluangkan masa bersama saya pada petang-petang begini untuk kita bincang isu-isu semasa. Dari segi latar belakang, saya sebenarnya adalah seorang engineer jurutera dan saya bekerja 20 tahun di Telekom Malaysia Sabah. 20 tahun. 20 tahun. Jadi Pangkat terakhir Datuk apa tu? pangkat terakhir adalah pengurus perancangan untuk Sandakan Tawau. Tapi sebelum itu saya jaga, kita panggil KK dan PBP, Pantai Barat Pendalaman, daripada Kodat sampailah ke Sindomin. Jadi maknanya itu area operasi, termasuklah Sepanggar sebagai jurutera yang desain perancangan. Antara yang saya terlibat satunya masa pembinaan UMS. So, maknanya network di dalam UMS itu memang kamilah yang merancang desainnya. Dan saya juga jaga kalau kawasan area Menggatal, Inanam, Ibu Sawat di Menggatal itu, atau di dekat di Bandar Sera itu, itu juga lah antara yang kita telah bangunkan. Selain daripada menara-menara yang ada di Bukit Karatong, kalau di paling di Sepanggar di Lamandau, itu ada area-area operasi lah. Jadi maknanya bagi saya Sepanggar ini bukanlah baru. Saya dulu juga pernah bersekolah sekejap situ di SMK Menggatal. SMK Menggatal. Dan saya bila mula bekerja di Telekom, lebih setahun saya tinggal di Kampung Likas, di Jalan Haiwan. Situ ada satu, di dekat Dewan di Kampung Likas itu. Dan pas itu, selepas berkahwin, saya tinggal di Taman Richda, juga di kawasan Menggatal. Jadi maknanya kawasan-kawasan yang itu tu adalah kawasan biasa. Apalagi semasa saya di Telekom juga, saya terlibat dengan Angkatan Belia Islam Malaysia. Dan kalau di Universiti UMS, UiTM, Politeknik dan semua institusi yang Datuk berada, join Habib lah. Memang Sama PMX lah masa tu. Bukanlah PMX awal lagi lah, pengasas awal. Pengasas, cuma kami ni yang penerus lah. Tapi maksud saya, kalau Sepanggar ini memang daerah operasi kita lah. Dari segi, Jadi Datuk dulu SMK Menggatal dulu. Menggatal. Selepas tu Datuk sambung belajar di mana? Lepas itu saya ke Sekolah Berasrama Penuh Sabah, SBPS, juga di kawasan di Parlimen Sepanggar lah. Parlimen Sepanggar juga. So saya membesar di Parlimen Sepanggar lah. Membesar, bekerja, gerakan NGO. Memang Sepanggar ini adalah antara daerah operasi utama lah. Patutlah Datuk pada masa pilihan raya, masa tu lawan Datuk bukan calang-calang tu dari Barisan Nasional, Datuk dapat menang majoriti yang selesa lah. Iyalah. Rupanya Datuk sudah lama di kawasan Sepanggar. Itu yang satu. Yang keduanya, ramai yang tidak tahu, di Sepanggar ini genetik daripada kota ramai. Sama ada orang Bajau ataupun Kadazan Dusun. Kedua ni Cina kurang lah, tapi mana kalau Dusun, Bajau terutamanya, pergi je mana-mana kampung, mula-mula memang mereka tidak mengenali saya, tapi setelah
hampir lebih 3 tahun dah berada di Sepanggar, baru kita dapat connect Yalah. saudara-saudara kita yang Baru tahu. dari budak rupanya kota- ini. Sepupu. kalau bajau-bajau tu memang ramainya juga genetiknya daripada Kota Belud. Jadi sekarang ni barulah mula mengenali. Alhamdulillah. Jadi, Datuk tu latar belakang sedikit. Datuk, penonton demi Sabah mau tahu jugalah Datuk. Parti pertama Datuk, parti apa? Saya pernah menjadi ahli UMNO Dulu. dulu. Di masa itu saya bekerja di Telkom Ya. dan kita buka, ada seorang pengurus kita, dia buka cawangan di kereta api. Jadi maknanya kita jog dengan kawan-kawan pada masa itu. Hanya sepanjang rel kereta api itulah cawangan kami sampai Tenam. Tapi maksudnya di cawangan di Tanjung Aru tu, itulah cawangan pertama. Lepas Tapi tu tidak aktif. tidak aktif masa tu masih bekerja lagi kan. Masih bekerja di Telekom. Datuk bila join PKR Datuk? Saya join secara rasminya pada 2014. Tetapi dalam gerakan reformasi memang saya terlibat secara langsung lah. Sejak tercetusnya gerakan reformasi pada tahun 1998, saya terlibat secara langsung. Masa itu kita dalam ABIM dan kita gerakkan NGO yang kita panggil Adil sebelum penubuhan Parti Keadilan Nasional. So kita menggunakan platform NGO Adil ini untuk bergerak, dan kita adalah di belakang tabir lah. Jadi kalau orang tidak tahu kenapa saya namakan anak ketiga saya yang lahir pada tahun 1998, saya namakan Muhammad Madani. Muhammad Madani. Sebab itulah antara produk Datuk Seri Anwar pada masa itu ialah masyarakat Madani. Jadi saya ambil tu istilah Madani itu, saya namakan anak saya yang lahir pada 24 Disember 1998. 1998. Di tengah gejolak gerakan reformasi masa itu. Sampai sekarang Dan akhirnya alhamdulillah Malaysia Madani. Malaysia Kalau anak Datuk dengar lagu Malaysia Madani tu memang namanya disebut, dia faham. Dia faham memang namanya itu memang tercetus idea menamakan itu disebabkan gerakan reformasi. Okey Datuk, kalau kita tengok 2014 masa tu PKR ialah dia bertapak masih belum utuh, belum kuat lagi di Sabah masa itu. Dan masa itu Datuk masih berjuang di dalam PKR. Jadi apa Datuk melihat sekarang apabila Datuk sudah berjuang dan kerajaan Madani menjadi kerajaan? Sebenarnya begini ya, parti dulu dipanggil Parti Keadilan Nasional, PKN, pada awal penubuhan parti lah. Ramai yang tidak tahu sebenarnya Parti Keadilan ini dia bukan seperti parti-parti yang lain yang diasaskan di Semenanjung dibawa ke Sabah. Tidak. Kita seperti juga pembentukan Malaysia, pembentukan parti ini adalah atas asas penyertaannya daripada Sabah dan juga Sarawak. Maknanya Parti Keadilan Nasional pada masa itu dibentuk bersama. Bukan maknanya dibentuk dulu di Semenanjung baru dibawa ke Sabah. Itu mungkin parti-parti lain lah. Tapi Parti Keadilan ini keunikannya, dan disekalikan. Pelancarannya tu bersekali dengan Sabah dan juga Sarawak. Jadi maknanya kita juga membentuk parti ini bersama. Dan itulah semasa pembentukan parti ini, antara yang juga kita masukkan, elemen yang kita masukkan dalam klausa pelembagaan parti ini, artikel 5.8 yang menekankan tentang perjuangan hak dan pelaksanaan MA63. Memang secara spesifik kita dalam artikel tersebut, dan juga kita bagaimana kita mengangkat taraf hidup rakyat Sabah dan Sarawak ini. Jadi maknanya perjuangan MA63 ini bukan baru bagi kami. Ini perjuangan asal daripada perlembagaan parti lagi tahun 1999 parti ditubuhkan, dan sehingga sekarang
Jadi bagi kami perjuangan yang ini ni bukan hanya berlaku apabila mengambil alih pentadbiran kerajaan. Tidak. Sudah lama. Ini sudah berlaku